untuk siap ke selai selendang tu harga dalam 3,000 ke atas. 3,000 ke atas. Kelingkan ni kalau kita orang Kelantan kita panggil kelekeh. Disebut dia gitulah orang Kelantan. Jadi Anik ni warisi seni sulaman kelingkan ni daripada nenek saudara Kak Anik. Beliau adik guru kraft kelingkan Kelantan. Nama beliau Nik Hajah Nik Rahimah Nik Idris. Kak Anik ni setakat hari ni dah 18 tahun dah belajar kelingkan ni. Dia kalau di kita selalulah biasa Kak Anik buat ni di selendang, ada juga di pakaian kita buat di baju lah, buat tabung. Ada juga yang kita buat macam ni di bantal. Bantal ni kita panggil tapuk bata. Tapuk bata. Ni semua ni tapuk bata ni. Tapuk bata. Ni dia punya yang tapuk ni bata. Selendang. Ada juga kita buat kipas. Tapi teknik ni berbeza lah. Kalau selendang tu kita guna teknik sulaman tikai tembus. Macam untuk ni kita guna teknik tekat. Macam tekat negeri Perak. Tekat Perak tu. Tapi tekat tu kita panggil tekat benamas negeri Perak. Macam Kelantan kita ni kita buat tekat kelingkan. Jadi keistimewaan kelingkan ni dia benih dia lah. Benih dia ni benih logam. Macam ni benih ni silver, memang betul-betul perak, betul. Perak. Memang buat daripada perak. Daripada perak. Gitu. Logam perak. Sebab kita lebihan dia ni kita simpan dan kita boleh buat jarum dia. Ni kalau nak Kak Nik naik jarum dia ni, Kak Nik tepah dengan tukai perak untuk buat jarum dia. Kemah boleh lah buat jarum dia ni. Sebab dia tak ada jual kedai. Lepas tu kita ada juga yang saduk emas. Ni emas. Ni sado emas ni. Ni sado emas 24K. Benih dan harga dia agak ni jugalah sebab dia macam perak ni dia ikut harga emas perak. Ikut harga pasaran lah. Harga pasaran. Kalau untuk selendang lah. Kita kata paling simple pun untuk siap ke selai selendang tu harga dalam 3,000 ke atas. 3,000 ke atas. Tengok pada banyak mana benang dan corak. Makin corak tu makin banyak. Kita kata lebat sikit bunga dia, guna benih banyak kau mahal sikit. Kalau di Kelantan ni memang masih ada lagi permintaan lah. Tu antara sebab kita masih ada di Kelantan, mungkin sebab ada permintaan. Kalau di Kelantan cuma tak banyak lah, tak macam orang kata zaman dulu ramai orang pakai juga. Lah ni kau tak ada lagi. Tapi ada orang family biasa pakai kelingkan. Dia anak cucu dia kalau nikah pakai kelingkan. Jadi dia tepuh.